couple. Let's go. Baby, I feel the rush. Everything that you touch turns to gold. I know. Baby, I'm missing you. Everything that you do makes me love you. Oh. Hello everybody. So, welcome to vlog. Kita nak pergi bercuti. So, hari ni hari Sabtu. Sekarang dah pukul 12 tengah hari. Hari ni aku dengan aku dengan mak aku and family masuk. Kita orang nak pergi bercuti 2 hari 1 malam. Tapi dekat Penang jugalah, tak lah di luar Penang, kat belah pulau. Kita orang akan duduk hotel kat sana. Actually yang ni last minute punya plan. Tak ada last minute. Dia macam last minute plan, lepas tu terus book. Faham tak nak cerita? So hari ni cuaca elok, cantik, harapnya okey. Kalau hujan tak syok. Kalau nak pergi jalan kat Penang hujan, memang korang tak boleh pergi mana-mana basically. Korang akan ikut aku sekali je. Saya akan bawa kamu pergi jalan-jalan, alright? Saya dah siap packing. Bawa bag satu tu je. Tu satu bag tu pun share aku dengan mak je. I tembam balik kamera, you know. Semakin tembam. Like minggu lepas pergi kamera, baru je sampai daripada kamera hari Selasa. Dan hari Sabtu kita nak pergi pula. Let's go. By the way, korang, aku nak beritahu, semua orang dah tahu saya ada YouTube. Not semua orang lah, macam maksud aku lah. Kantoi bro, kantoi. Diorang jumpa account lah, bukanlah aku yang bagi tahu. Tapi yang senangnya saya boleh vlog. So senang hati saya sekarang. Boleh buat kerja pelajar. Yeah. Let's go. Miau, dia tengok. Tu. Alah, ni kenapa tak sama? I don't like this, you know, terkeluar ni, ya Allah. Dia kena sama. Wah, sedapnya aircon. Rasa cakap kamera dia duduk sini. Sejuk. Bestnya orang duduk kamera ni, dia tak payah aircon, tak payah kipas. Tapi udara, suhu situ macam aircon. Dia kalau tak berangin tengah hari, panas tak? Tapi kalau berangin tu rasa macam aircon lalu. Sini tak payah berangin, tak bawa angin tu rasa panas. Untuk ramai mau pakai dia biar ramai. Baju. Siu. Wangi. Ramai kena tukar di nak terburai lebih. Sebulan. Dia dewasa. Dia macam remaja lah, tak ada dewasa lagi. Sebab dia main lagi. Sekolah menengah kan? Sekolah menengah. Sebab dah start manja-manja, malas nak main dah. Sekolah menengah tengah nakal-nakal lah. Isap pokok. Apa? Nak isap pokok. Oh, tu bawa balik markah tu. Dia balik markah. Orang ni isap pokok. Leh. Bye Tam, tinggal lagi. Tak esok jumpa balik. Milo ais beli kat sini kan? Ya. Dah. Ada Milo ais. Ada. Milo ais bungkus kat tepi. Tak. Dalam penuh tu. Mendung sangat. Nak makan tapi. Kata wajib order minuman kalau duduk sini. Roti bakar pun ada. Ha? Roti bakar pun ada kan? Ya, air tu tak dapat ni sebab bungkus balik kan. Order air je tu. Minum air tak? Sedapnya. Ada rasa teh ais sedap sebab hari tu ada orang beli. Hari tu orang beli teh ais, Milo ais. Dua. Nak hujan. Hai Mama. Mak saya di sana. Jaga meja. Ramai juga orang. Hari Sabtu
GMO nak datang sini. Duduk tepi jalan. Depan Maybank. Patut tengok layar kan tu. Baru boleh. Boleh lah? Tujuh, tak boleh ya? Okey. Ya. Mau ambil satu tak tahu. Amboi. Cukup lah berapa? Okey, Ma. Adik nak duduk sini ke? Kita tak apalah, Mak nak nak bagi beg duduk. Tak boleh. Mak tak boleh. Boleh. Tak apalah, kita duduk. Ni bilik air saya. Kenapa nak pindah? Hujan dah macam mana? Ayam Milo sedap. Kenapa dia? Orang dia tak ada nak rasa boleh. Sebab dia pekat rasa sedap kan. Neslo. Ali Neslo kan? Marah tak? Tak. Tak. Neslo lagi sedap. Tengok. Dia tak rasa ayam. Kau tu. Kata dah. Dia makan dah ke? Ya dah. Sama maksud? Sama. Ni butter. Duduk lagi pada mana? Adik tak sampai makanan nak habis. Takat dia boleh air semua sedap lah. Pening memang banyak burung gagak ya. Senang nak tahu. Kalau dah sampai Pening ada burung gagak. Nak lagi lah, tapi nanti orang lain tak dapat makan roti bakar. Sedap. Garfu lama lah. A few moments later. Kawasan Liu ni. Dengan salad. Hey! Rasa ni yang ramai ni. Samosa. Bau dia. Nasi Dia kek. makan samosa lah tu. Wah, sedapnya. Samosa. Tu ramai orang. Oh, burung banyak kat atas tu. Ni apa? Yang ni makan apa ni? Siapa nak kalau mak ngah gula tidur kat sini kat tepi tinggi. Jom naik you. Meriahnya. Dia perubahan cuaca. Sejuk panas. Ramai orang. Banyaknya kawasan ni. Mak Sally. YouTuber pemalas nak keluar nak record. Tahu adik kat sini best. Nak ke? Orang boleh tengok. Mak pun boleh tengok kau teringat kita main jalan sini. Tengok ni ya. Ni apa? Brew. Brew coffee. Mohon lah. Sepupu saya hantar sebab saya tak turun kereta. Okay. Sisi lembu. Ni apa? Brew coffee. Brew coffee sisi lembu.
Pandai panggil mak apa macam tu lah. Momo. Mana lembu macam tu? Nak cakap Momo? Nak ke? Nak ke tak nak Momo? Kena mulut tengok. Tu kita tandas kan tu. Mak Sally makan samosa. Sedap. Ada Mak Sally. Oh, ais tu. Dia bawa macam tu, Mak. Ui, sejuk. Dah lah kuih. Boleh angkat apa? Sejuk tu. Dia nak kayu ke hala je. Ni ni apa? Ramen buat. Ni tu. Tu. Ada bell boy. Ni tak boleh ulang. Tisu. Ni. Ikan tak. Sampai dah. Oh. Bro. Kita duduk tingkat berapa? Dulu. Tak ada tahu. Selamat datang. Bayview Beach Resort. Wah. Macam sama dengan kursi. Macam sama dengan kursi. Ha? Macam sama dengan kursi. Dah check in, let's go. Tengok bilik. Let's go. Wah. Sana. Gaya. Tak. Dah request untuk tingkat tinggi. Tu terkejut je. Dua ni lah. Hari tu tak request kan? Okay, jom. Ada lebih tinggi. Ada seorang dia ni lah. Dia seorang je. Boleh naik atas lah. Tingkat 2 je. Dia kalau ada kamera kadang-kadang orang lain terlebih elok tau. Sebab tu saja buat keluar. Tak payah malu-malu lah kalau nak record apa-apa. Buat keluar je. Memang orang lain elok. Fa'ala. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kenat tim dulu. Saya suka yang ni. Ada tahu. Oh ya lah. Yo, macam mana ni? Masuk ke mana ni? Sini lah. Ni tandas ke pintu ni. Oh. Shower. Hali. Jamban. Bathtub. Ada ayam buat. Masuk bilik first. TV. Ya. Oh. View. Oh, 2. Single bed kat luar. TV ada 2 lah. Tata. Wah. Ada swimming pool, ada laut. Kan je nak servis. Dia ada apa sini? Ada apa? Mesti ada fridge, tak ada. Cawan-cawan bawah ni. Ni? Oh, baru ada. Sekarang nak tahu ada Netflix tak ada? Tingkat 3 atau tingkat 4 tak nampak ada bumbu ni. Kat atas sikit, dia nampak ada bumbu sebelah tu. Oh, nak request. Boleh tak buka? Saya tanya je lah. Tanya, boleh tukar tak? A few moments later. Cakap dah mak. Nak tukar bilik lah. Nak beli tu. Tukar bilik. Naik tingkat atas. Tingkat 9. Ni tingkat 2. Dia ada berapa tingkat? Wow, paling atas. Sebab bilik tadi tu berhabuk berpasir. Bukan berhabuk, pasir. Kata tukar. Dapat juga tingkat atas. Apa ni? Maksud kata tingkat.
Oi. Saya kena tolak. Oh, dah ramai dah masuk. Tadi tak ada orang. Tadi orang tu kat jam tu kot. Semua orang start jam. Sana tu untuk Wih. Mana breakfast? Bawah tu. Let's go. bau gulai dah sedap ah. Dah dekat Pondan. Ha? Oh Pondan. Patut tengok kenyis macam ah. Pondan pun hot. Apa-apa Pondan. Apa Pondan? Dan tak dan. Pondan. Pondan. Apa dah? Tekan. Ada tekan tutup dek. Yai. Memang kepik semua orang. Ada but. Mana but? Tengok sikit view tingkat semua. Wow. Ni lah baru best. Ni lah yang kami mahukan. Barulah nampak rumah. Tadi nampak bumbu. Tingkat 9 pun nampak. Wow, nampak laut. Bolehlah komplain ya siapa-siapa. Kalau tak puas hati komplain je. Dapatlah tingkat 9. Wah, tapi tak nampak swimming pool lah. Boleh lah nampak. Tadi nampak bumbung tu. Apa? Oh, tu tenis ke? Tu basketball. Yeay. Kita nak pergi main kat bawah. Tengok facilities. Katanya nak main pingpong. Ada kuning mbak hang. Merah. Lighting sini kuning. Dia gelak. Kejap je kakak dulu ah. Kakak. Saya nak kena buat kerja. Tak siap lagi. Asyik katil ni lagi besar je. Okay, let me do this first. Bahu Bali. Yeay. Tengok Bahu Bali. Alis tengok dah Bahu Bali. Bahu Bali. Belum. Okay. Hijau. Jun. R. Bahu Bali dia ada English sahaja. Kat ni ada. Ni berapa? Ni lah tadi nak tengok. Laju ke Fera? Tu ada. Original dia Telugu. Telugu tu bahasa apa? Bahasa dua. Kita Tamil. Kita Kelantan lah. macam tu lah kan. Kelantan. Suka hati. Ada satu best. Dia macam kawasan kawasan biji macam Hafiz. Selalu macam tu. Kalau sebiji. Setelah dah Tak apa dah. bau dia sedap. Nanti kita dapat je tengok sunset. Oh, habisnya. Apa? Dah ni dah ke? Ada satu orang tu. Oh, dah start turun dah. Jom. Let's go. Sambil jalan-jalan kat bawah tengok ada apa. Mana mataharinya. Oh. Ni pukul 7 lebih kot ni. Mbak dia kat atas lagi. Nak air. Ada air. Air siapa minum ah? Pilih yang mana ni? Banyak-banyak. Australia ada banyak, ada 4. Oh, Langkawi. Sekarang kat sini. Penang. Penang. Melaka. Review ada 2 ni Penang. Penang satu lagi Georgetown. Just town dekat paling kota. Dekat dengan Sub Hamid. New Zealand, insyaAllah. Ini syok ni. Jom. Oh, Dah ke? dah. Sila. Kita tengok. Ada satu. Nak ni ya, nak ni ya. Nak ni. Tunggulah. Satu Tongariro. Lagi berapa tahun? Lagi berapa tahun? Amin. Ni kan malam breakfast dah. Breakfast. Tu? Bagi. Mama. Breakfast dah malam. Not the bad. 6.30 apa 10.30. Dinner dia dinner. So, RM50. Dia kalau hotel lighting memang kuning. Kita nak pergi tengok pantai. Ha? Sini ke? Oh, mana? Pimpong. Pimpong sini. Ada baring boleh. Tidak. Oh, duduk makan Maggi. Ni bawa seorang. Patutnya bawa tadi susu lembu tu. Kopi susu lembu. Malam ni kalau cerah boleh. Tak tengok lah rasa macam tak ada lampu. Gelap-gelap. Wah. Gagak pun ada. Wah. Duh. Tu ada main. Masuk. Oh, boy.
Pemasuk. Ingat siapa? Tengok, saya mesti pimpin. Gentleman. Duduk sana. Taman aku sampai tu. Tu tunggu sunset. Tu. Baring-baring boleh. Sini boleh. Naik dorang kan? Seorang je. Dia tak ada dua. Ada. Nah, suruh kita naik. Hak tu terbang-terbang. Oh, belum nak luar. Yelah, buka ke? Kenyang ni. Dia macam orang. Luar hotel. Tahu lah, buka. Ha? Pergi boleh sewa semua ni. Dah ke? Dah pergi nak semua. Apa dia? Basket ni kan, basketball ke apa semua boleh. Esok lepas breakfast semua tak? boleh. Tapi pukul 9 sampai pukul 6 semua. Tadi kalau tadi lah. ada yang biar awal. Tu dia main lah. Ingatkan dia macam dewan tu kan, tutup. Ni tebu. Tu nak urut kaki boleh kok. Mana? Wak Wasu dah bagi tahu banyak kali tu sebab Yang tu apa? Yang urut tu. Tu 10 pagi pukul 6. 10 pagi pukul 6. Tu tengok setengah jam Tu benda apa tu? RM60 je. Semacam Boleh tengok ni. saja. Sejam sampai 20. Oh, bahaya. Dulu yang Apa? kita main. urut. Kot. Cuma Full belanja kan. body ke? Dia full body. Oh, duk kaki saja. Apa buat tu? Kalau semua urut betul. Sejam pula tu. Dia tekan. Macam mana? Dia baru dia kata merah. Merah. Oh, dia urut tu belanja. Pula lah. Kena yang tak berak lagi. Keluar. Dia lari. Payahlah. Tengok saya je lah. Okey tak? Okey. Kena tanya dulu. Hak rock. Sebelah lah. Apa? Clubbing. Oh, ini apa ni? Private ke? Wow, orang kaya. Private. Ramai bayar orang. Ada semua tu. Asal jadi bercerah? Oh, lampu. Dilarang masuk. Macam bantu. Tapi tangga je. Lift tak ada. Tak halal. Halal. Oh, ada. Clubbing by tunjuk macam pergi club. Hancur semua keluarga aku. Ramainya manusia. A few moments later. Dah lah. Semua orang ambil gambar bawah. Ambil so penat. Tak boleh lah, tempat tu terlalu heboh untuk saya, introvert. Tempat saya di hujung ni. Tempat warga emas. You know, relax, tenang. Sana tempat orang pergi clubbing agaknya. Oh kan ni, tenang. Macam kita je kat pulau ni. Ni tadi ni. Masya Allah. Di club tak tahu. Tu tenang sikit tadi belah sana. Air panas you. Sudah maghrib, tadi nak balik balik. Ya. Ya. Ni zaman dulu kena piak-piak, kena kurung kat luar. 7.5. Nak ais dia. 7.5 pun cantik je. Alamak, kayu sikit. Ha? Ambil kau. Tepat yang tengah ni. Ke center tengah. Kita dua kan. Kalau penat Saya sembunyi ada. Kita kena pergi ke Meran 2 malam, sini 2 malam. Tapi You tak main? bawa lah kita punya voucher kita.
Terbang tu burung gagak. Gagak. Sini bukan burung macam kat rumah Mak Su, kan? sini burung gagak. Wah, lagi santai kawan. Itu pun. Kalau kita main. Tu ada betul. Ambil satu, bawa tutup. Being honest, it's making me nervous, 'cause I'm thinking you noticed. Let me know if you change your mind. Panas. Ni apa benda? Alright. Panas. Dah tak ada orang dah pun. Jom naik dah pukul 8. Aduh, dia orang ni tak nak naik. Saya boleh jamak. Tapi saya nak aircon panas. Kayanya dah main mengapi ya. Saya mandi, makan, minum air sejuk-sejuk. Ni budak-budak. Elok sikit. Jom, dia ada dinner ke? Mak, ni ada 2 Kowe free, complimentary. Nak lagi lah, dah harga. Okay. Jom. Gelap lah. Esok-esok pun tengok. Adik, malam lagi cantik. Dia boleh dengar ombak. Tapi jauh tak dengar. Mana ada ombak sini. Boleh ada. Kalau adik senja tadi, ambil lagi cantik lah. Itulah, tapi senja kat bawah. Esok tak ada senja. Oh, cantik dek. Dekat sikit. Ya. Nampak lah tu laut. Tu jalan. I don't know. I'm not from here. Lagi malah ada clubbing kat belah pantai tu. Siapa yang boleh beer tu pergilah. Saya Islam sejati. Cik, alhamdulillah. Ni ya, tu makan tadi nasi biryani. Ada lagi. Tapi lagi nak cari kopi. Allah tak tunjuk tadi try kopi susu lembu ni. Sedap. Nak mandi lah, bye-bye. Saya kena vlog sebab korang kena teman aku. Oh, terkejut aku. Nak pergi ambil air sorang-sorang. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke tingkatnya? Pukul 11 malam nak ambil air panas kat bawah yang tempat tadi tu. Ada Kowe kat bawah. Betul ke tingkat ni? Ya Allah. Di bawah lagi kan? Ke ground. Ground. Boleh ke turun? Mak gaya aku. Pukul 11. Tadi phone aku mati. Tapi saya dah ambil air panas. Dengan selamat je. Sebab seram sikit lah. Sebab sunyi. Kena Mak Saleh je. Saya seorang je gegel. Anyway, saya nak solat. Jadi saya nak makan. And tengok movie.
Jom breakfast. Kami orang breakfast kat bilik. Mak. Ni juga. Buat elok. Boleh lah. Sibuk. Ada susu. Oh, Susu. Sekejap. susu dulu. Abu. Mak suka nak kan. Kucuk ini. Abu. Ni. Kuih sagu. Ni. Kuih bom. Onde. Kuih bom. Onde sini Tahu. Sini Penang onde-onde. Kita lah ni kat Penang. Kalau Kita dekat bukan- sana kuih bom. Ni Kita mochi bukan Kuantan. Kita Ni nasi. Onde-onde. Nasi lemak lah. Ya. Nasi lemak daging hitam. Lemak daging. Kena pilih Daging. sedap-sedap. Bismillah. Ini nasi lemak apa? Ni bilis telur. Yang biasa bilis telur. Halo, sekarang dah pukul 10 pagi. Tinggal aku dengan mak aku je. Mak aku tengah in the toilet. Saya sudah mandi. Yang lain semua kat bawah. Pergi mandi swimming pool. Aku macam malas nak mandi swimming pool. Sebab swimming pool tidak menarik perhatian saya. Tapi benda lain menarik. Saya nak main pingpong kejap lagi. And then nak lepak dekat tepi tu. Yang macam ada panggil apa? Canopy. I don't know. Yang pot lepak petang semalam tu. Saya tak ada mood lagi nak mandi. So saya mandi terus bersiap. Dah siap packing dah. Baru kita turun. Oh, saya nak makan sandwich kat bawah. Sebab tadi saya makan nasi lemak. Dah kenyang. Tapi saya nak makan lagi. Semua sudah message bertanya tak mau turun kah? Saya udah mandi. Swimming pool dia kalau ada yang macam budak-budak macam tu. Saya ni ada masa jiwa tua, ada masa jiwa kanak-kanak. Kalau swimming pool saya jiwa kanak-kanak. Kena ada yang air terjun tu. Boof. Dia hantar gambar apa budak ni? Okay mama lega. Hantar gambar. Tidur dulu. Maksud tidur lah. Tidur dulu. Tak mau main ke? Kak mandi dah. Nak main pingpong. Mana seluar dalam? Dekat dalam zip. Hari ni plan saya tak datang. Tapi semalam masa nak pergi ni kan, kedai apa tau? Kedai mamak jugalah nak makan. Lepas check out hotel. Tak sure. Kita tengok je macam mana. Cik. Okay, bye. Mari kita pergi skoden orang kat pantai. Bukan pantai, swimming pool. Leopard. Saya dah siap. Mama pun dah siap. Let's go. Kita dah packing lah mak Mak dah letak baju. Mak. Ya. Tak lipat lagi je. Mak letak je situ. Baiklah, tak apa. Let's go. Dah nak lipat lagi lambat. Bilik kami yang baru sini. Oh, dah naik dah. 01. Dah naik dah. Ada suara. Dah lihat ke? Mama. Oh, beruap. Oh, mana? Ni. Let's go. Saya pinjam adik sepupu saya punya tumbler. Nak pergi ambil yang Korea. Oh, ambil kau syurga. Kamera ni wah. Ni. Mak sini. Alah gelap. Gelap. Tak apalah. Turun. Wow, dah sampai. Bau je sikit ni dia punya dalam ni. Agaknya orang yang masuk bau. Lepas mandi peluh sukan. Bau kesat. Sekejap. Outang. Wow. Orang dah habis breakfast ke? Tu, ada. Play pool. Tu. Tu tempat saya. Tak apalah. Tu rehat. Jom. Tukar pula. Kita pula dekat bawah. Yang lain kat atas. Sebab kami dah siap. Yang lain nak pergi mandi, kemas beg kot. So turun balik lepak. Main pingpong sekejap lagi. I nak main pingpong. Alah, tak main dengan Pak Su. Pak Su yang nak main pingpong. Pak Su saya kerja. Pagi-pagi tadi pergi kerja dah. Hari Ahad. Check out. Let's go. Bubble room. I enjoy. Annyeong. Let's go.
Jom nak pergi Coffee Bean. Lepak sana. Bye, nak datang lagi? Nak. Oh, nak lagi. Bagus, bagus. Semoga murah rezeki lah. Ya. Betul. Jom balik, rezeki datang lagi. Wah, apa tu? Oh, One Academy sini One Academy. Ni kalau masuk saya nak. Ali dapat Satu, pukul 2. Wah. Lalalala. Dia 2,500 lah. Macam hotel. Memang tempat orang kaya. Tempat orang kaya tak ada lift ke? Ada. Okay. Nak lift tak tangga? Mengada je. Tingkat berapa? Tanya. Bapak mengada. Lift lah. Bang apa masuk jalan-jalan ni? Oh, stroller dia. Stroller. Wheelchair dah. Ni. Satu je. Ni lah Gen Z. Pemalas. Oh, ni. Tempat orang kaya. Aish. Alah, hujan. Wow. Tapi itulah. Hujan. Tu pula baru. Mana? Nanti dia kena Oh, dia orang tengah buat. jadi tahu. Ada 3 tempat Wow. feeding. Wow. Bila nak jadi kaya. Ni nama apa mall ni? Tak tahu. Wah, dia ada vibe ni lah. Macam dekat Smoke House. Oh, bang pergi ke sini lagi. Naik kursi roda. Si roda.